Salam geng, racun gaming test kali ini kita akan belasah pula Poco F8 Pro. Phone ni datang dengan Snapdragon 8 Elite, cooling system, screen 120Hz AMOLED, bateri 6000 mAh dan of course ada banyak fungsi gaming. So, adakah Poco F8 Pro ni bakal survive dalam ujian penderaan kali ini? Macam biasa, dalam video ni kita memang 100% fokus pasal gaming, nak tengok macam mana dari segi performance dia, suhu, FPS dan juga bateri. So, kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Game yang pertama dalam senarai kita akan mulakan dengan PUBG. So kalau korang bersedia, jom tengok setting kewajipan. First kali untuk bateri dah penuh. Lepas tu kita pakai Wi-Fi, brightness pula dan yang paling tinggi. Auto brightness pun kita offkan dekat setting. Setting-setting tak penting kita dah disable. Recent app pun kita hanya tinggalkan PUBG saja. So macam mana pula untuk setting grafik dia? Macam korang tahulah, model ni dia tak macam versi Ultra. Yang ni dia pakai chip yang ada dekat F7 Ultra last year lah, Snapdragon 8 Elite. Tapi powerful juga sebenarnya chip ni. Korang boleh pakai Ultra Extreme. Lepas tu kalau grafik tinggi, bolehlah dapat sampai max yang dia boleh capai. Dalam gaming test ni, kita akan dapatkan FPS yang lebih tinggi. Apply. So, kalau korang bersedia, jom kita start timer dan kita start game sekarang. Sekarang dah masuk dekat dalam Spawn Island. Dia masuk lebih kurang dalam 52-53 second macam gitu. Yang mana untuk model ni, spek dia pun memang powerful lah. Screen jenis rata, lepas tu bateri pun besar 6000 lebih, liquid cooling pun ada, touch pun memang sangat-sangat responsif. Untuk features gaming, korang just swipe saja dekat sini, yang mana kita dah aktifkan while boost. Korang boleh monitor lah bacaan FPS dekat sini. Lepas tu dalam ni lagi korang boleh adjust dia punya visual. Apa lagi ada, touch control pun korang boleh naikkan lagi, sensitivity segala macam apa yang korang nak, network speed. Dan dekat sini juga kita ada apa je, korang boleh tengok lah, fungsi-fungsi dia minimal je. Untuk FPS counter, dia tak boleh nak letak dekat sini lah. Kita kena swipe baru boleh nampak. Dan saya pun tak boleh nak pakai third party sebab sekarang dah pakai Android 16, so banyak benda yang dia block. So nak tak nak, saya akan monitor secara manual lah. Dan saya akan inform kat korang kalau ada sebarang isu. Sekarang kita akan tengok nanti macam mana. So far screen jenis rata, speaker pun stereo. Kita akan naikkan. Kita pakai landing sekarang. Landing dia smooth tanpa sebarang masalah. Kita akan cuba tengok nanti macam mana. So far lebih kurang dalam 10 minit lah kita dah bermain PUBG Mobile. Bateri sekarang dah drop 3%. Dan untuk bacaan suhu dia pula macam mana, kita akan double check sekarang. Dekat bahagian bawah, start dari 38, naik 39, pergi sampai 40 degree saja. Dia tak pergi lebih pun, 40 degree sahaja. Dari belakang pula macam mana, kita akan cuba double check juga. Dekat belakang dari bawah 36, 38 39 something saja. So bahagian hadapan lebih panas sikit berbanding depan. Untuk prestasi dia macam yang korang nampak sendiri, memang boleh dapat 100 FPS ke atas tanpa sebarang shift start ke lag ke, memang tak ada. Button responsif, jari pun sangat-sangat accurate, sound pun sedap. Next kita akan main Wuthering Waves pula. Bateri sekarang 95%. Untuk setting grafik, jom kita set dulu. Masuk dekat setting, pergi dekat bahagian grafik. So korang nampak lah, kita akan setkan semua tinggi. Yang dia punya FPS pun kita akan naikkan. Paling tinggi yang dia mampu capai 60 FPS. FSR kita akan offkan. So dekat sini kita apply and leave. Double check balik dia dah set tak apa yang kita nak tadi. Ok, dan next lagi dekat bahagian game in game ni kita dah setkan while boost. So kalau monitor dekat situ, FPS dia kita dapat lah kan macam yang kita nak. Lebih smooth sekarang ni. So kita akan tengok nanti macam mana dalam beberapa minit, sepanas mana dia mampu capai. Revelry. The honeyed wine has clouded their senses and quenched their flames of avarice. Yet it has stoked your bravery and kindled the fire within your heart. I shall unveil the first prophecy. Still recognize me. Glory to man's
Nampaknya sekarang lebih kurang 10 minit kita dah pemain Wuthering Wave. Bateri sekarang ni tinggal 92% dan saya terasa agak panas. Kita akan cuba check dulu berapa suhu dia. Kalau dekat bahagian bawah ni kita dapat sekitar 41, dia naik pergi 42, 43, 44 degree. 44 degree untuk bahagian skrin. Kalau bahagian belakang pula macam mana, kita akan cuba check. 40, 41, 42. So max boleh pergi 44 degree. Tapi yang menarik dekat sini dari segi prestasi tu, macam korang nampak lah, kita boleh dapat lah bacaan FPS yang kita setkan dekat sini. Kalau dalam game turbo boleh pergi sampai 70, tapi kalau kita tengok kat setting max dia boleh pergi 60 je, which is memang sangat-sangat smooth. Saya tak jumpa sebarang isu. Even kita pakai skill, tukar karakter, lepas tu macam-macam button kita tekan tadi, semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar. Seterusnya kita akan main Garena Delta Force. Bateri sekarang ni 89%. Untuk setting grafik pula kita dah setkan 120 fps, yang mana boleh je dapat max, tapi max hanya dapat 60 fps, which is tak smooth. So kita set 120 fps dekat sini. Untuk bacaan fps korang boleh monitor, memang tinggi. Kalau kita swap kanan kiri pun memang sangat-sangat smooth. So kita akan main dalam beberapa minit sekarang ni. So far kita dah main lebih kurang dalam 10 minit tanpa henti. Untuk bateri kita akan check 87%. So macam mana pula dari segi bacaan suhu? Dekat sini kita akan cuba check lah pakai alat kita. Dekat bahagian bawah sekitar 40, naik kepada 42, pergi kepada max 43, 43.2, 43 something saja, which is masih okey lah. So far untuk bahagian belakang dia pula panas tak panas, macam biasa kita check juga kali ni. Dekat belakang sekitar 42 degree saja, which is masih okey. Tapi bila korang pakai lama-lama macam ni memang terasa agak panas sikit lah dekat tangan. Untuk prestasi dekat sini macam korang monitor lah, sangat-sangat smooth, lancar, tanpa stuck, tanpa lag lah, which is memang kita tahu yang ni memang chip flagship punya performance. Untuk isu lain saya tak jumpa battery responsif kan. So kita akan cuba main game lain pula. Seterusnya kita akan main Garena Undawn, game yang dah lama kita tak main, dan ni salah satu game yang bagi saya agak heavy juga. Sebelum tu untuk bateri sekarang ni 86%. So untuk setting grafik kita akan set up dulu, masuk dekat setting, pergi dekat bahagian mana grafik dia dekat sini, video. So untuk video kita akan setkan kepada ultra, so dia hanya dapat ultra. Untuk FPS dia pula kita akan cuba set lah kan berapa paling tinggi kita dapat. Frame rate kita akan set kepada Ultra HD. Yang lain ni kita akan cuba naikkan sahaja. Mana yang boleh naik kita naik, mana yang boleh set Ultra kita set Ultra je. Kita kasih dia panas kau-kau Ultra. Oh, kalau kita set Ultra yang ni dia low kan, tapi kita boleh dapatkan FPS dia yang paling tinggi. Oh, kalau Ultra HD kita set, dia akan auto adjust semuanya macam gini. So tak apa, kita try sikit. Oh, ok, lebih smooth berbanding tadi 30 fps. Untuk game turbo kita dah naikkan wild boost lah, which is yang paling tinggi kita dapat. Lepas ni kita tengok kan boleh overheat ke tidak main game ni. Nampaknya kita dah main game ni Garena Undawn ni lebih kurang dalam 10 minit. Bateri sekarang 83%. Dan untuk bacaan suhu kita akan cuba check lah kan, panas tak panas. Dekat sini kita dapat sekitar 40, 41, 42, 43, 43.8, hampir 44 degree, which is masih ok. So nampaknya kali ni di time game ni dah optimize lah, tak sepanas before ni pun. Tapi bila saya tengah jalan-jalan tu memang saya ada terasa macam dia punya FPS tu kan ada cepat drop, tapi dia cepat stabil balik.
Tapi okey lah, at least dia tak ada macam isu stuck-stuck ke apa. Korang still boleh main dengan sangat-sangat smooth. Bacaan FPS pun kita dapat tinggi juga dekat sini. Game seterusnya kita akan main Far-Light 84, yang mana bateri kita sekarang ni 82%. Untuk setting grafik dia, saya akan tunjuk kat korang bila dah landing. Landing okey, smooth je. So dekat sini setting, kalau boleh tengok lah kan, kita masuk dekat bahagian mana sound and display. So dia boleh dapat sampai peak, tapi bila korang setkan kepada peak, FPS cuma 60. Untuk dapatkan 120 FPS kena main dekat sini HD saja. So kita akan setkan yang ni. Everything kita biarkan macam ni. So far kita punya game turbo pun kita dah aktifkan while boost. Memang nampak lebih smooth dekat sini. So kita akan main dalam beberapa minit lah, tengok macam mana. Okey tak okey. Game ni macam menarik jugalah. Saya dah lama juga tak main game ni. So kita akan tengok nanti macam mana hasil dia. Smooth tak smooth. Switching out my ammo. Nampaknya total lebih kurang dalam 10 minit kita dah pemain. So dekat sini bateri tinggal 78%. Dan surprisingly, saya terasa untuk game ni macam agak panas tau. Apa kata kita cuba cek bacaan suhu dulu, berapa paling tinggi kita dapat. Dari bawah kita akan cuba tengok sekitar 41, tengah naik 43, 44, 45, finally kita boleh cecah 45 degree. So game ni nampaknya lebih panas daripada game lain yang kita test. Even Wuthering Waves pun game ni lebih heavy, lebih panas tau. Tapi yang bagusnya walaupun panas dekat sini, memang tak rasa macam selesa sangat nak pegang. Tapi tak ada masalah dari segi dia punya FPS tu, kita boleh nampak lah agak okey, stabil, tak ada stuck, tak ada lag ke, button pun okey, sedap untuk korang main. Overall memang syok je nak main. Dan total kita dah gaming dekat Poco F8 Pro ni, kalau korang tengok kat situ 1 jam 1 minit tau. Bateri 78%. Hasil dia kan macam korang nampak sendiri. Bagi saya memang smooth lah untuk korang gaming dekat Poco F8 Pro. Kalau setakat game mobile dari yang light sampai heavy, semua dia boleh tapau tanpa sebarang isu. FPS pun stabil. Cuma ada certain game tu memang akan rasa FPS drop, tapi bagi saya minimal je part tu. Untuk suhu pula kan, max 45 degree sahaja. Dan saya suggest korang kena gaming pakai casing lah, sebab body dia saya terasa macam cepat rasa warm tau. Kalau korang gaming lama tu memang tak selesa pegang. Selebihnya untuk touch responsif kan, gyro pun stabil, speaker dia memang padu lah sebab sound by Bose kan. So far memang tak ada momen drop pelik-pelik yang boleh kacau gameplay lah. So rasanya sampai sini dulu gaming test kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay racun.